Halo Malaysia, halo. Indonesia dijangka bubar pada tahun 2030. Endon, jika kita lihat di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, orang Endon dicintai oleh Bangladesh. Sebab itulah mata wang Endon tak naik-naik. Indonesia, negara hadiah ataupun giveaway daripada Jepun, dan mereka mendapat giveaway daripada Jerman juga kerana Jerman menjajah Belanda. Okey guys, mata wang Indonesia sekarang ni sudah tak laku. Bayangkan $1 duit Indonesia berjumlah hampir $13 Indonesia satunya negara-negara yang gagal majukan ekonomi mereka kerana mereka diperintah oleh bangsa Jawa Dash. Disebabkan ekonomi Indonesia yang runtuh, ramai rakyat Indonesia melarikan diri ke Malaysia. Walaupun mereka menghina Malaysia, mereka memilih Malaysia kerana mereka tidak ada negara yang mahu mengambil orang Endon sebagai pekerja. Jika orang Endon pergi bekerja ke Jepun, mereka akan dihalau dalam keadaan politik Endon. Ini kerana Jepun sangat ketat undang-undangnya. Batik Endon banyak yang dibuang. Okey guys, di Endon rakyat mereka semasa kemalangan mereka bukan nak selamatkan orang yang tengah dalam kesusahan. Mereka mencuri minyak. Sebab itulah kita menyokong supaya negara Endon ini dibubarkan. Kerana negara Endon ni memang bangsa tak guna lah. Bangsa mereka ni tidak ada guna. Boleh dikatakan ramai rakyat Endon di Malaysia menghina orang Endon sendiri. Jom kita lihat beruk ataupun King Kong IQ orang Indonesia adalah sama dengan King Kong. Disebabkan IQ mereka rendah, mereka tidak mahu pelabur Malaysia masuk seperti Petronas kerana mereka jealous. Okey guys, selain itu bola sepak Endon juga antara pasukan yang paling lemah lah. Walaupun mereka masuk ke Piala Dunia, mereka hanya menumpang nasib kerana semasa berlawan mereka berjumpa pasukan Vietnam dan juga Thailand. Mereka tak jumpa Malaysia. Selain itu, pasukan World Cup bola sepak Indonesia juga gagal. Okey guys, inilah negara-negara yang layak. Indonesia tak layak bukan sebab tak layak. Walaupun mereka mengambil pasukan simpanan daripada Belanda, mereka kalah. Ini disebabkan negara lain mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada Belanda. Belanda adalah sebuah empire yang paling rendah pada masa dulu. Okey guys, ini Kokori Endon punya pencarut ni memang celaka lah. Dia ni banyak mengarut lah. Dia tak sedar bahawa Endon tu hanya taraf babu saja di Malaysia dan juga di Aceh. Jika kita lihat ramai orang Indonesia sekarang ni tengah susah hati kerana duit mereka tak boleh digunakan di negara luar. Anda bayangkan kalau datang ke Malaysia, 20 sen Malaysia lagi tinggi nilainya daripada rupiah Indonesia. Okey guys, YouTube Endon kebanyakan YouTube Endon muka macam ni lah, muka sangat hodoh, buruk, mulut busuk, hidung banyak tai. Kebanyakan YouTube Indonesia berasal daripada Pulau Endon, iaitu Jawa Dash, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Sebab di daerah ni kita rata IQ seperti seekor King Kong. Indonesia dijangka bubar pada tahun 2030. Wan Nur di Indonesia, beliau yang bermuka seperti babi ini menjadi rujukan orang Endon untuk memberikan idea dan juga sejarah. Walaupun muka yang sangat buruk, lebih buruk daripada si kura anjing, tapi orang Endon memandang tinggi pemfitnah. Sebab di negara Endon yang akan dibubarkan oleh Malaysia ini, mereka berasa sangat bangga kerana mencuri, menipu. Kebanyakan orang Endon juga mempunyai wajah-wajah yang terburuk lah di Asia. Dan apapun akhirnya Malaysia menang.